Masa mula-mula masuk rumah ni, I nampak bilik I ada tingkap tapi tak ada privacy. So I decide nak pasang langsir. I tahu kat mana nak beli. I pergi Mr. DIY sampai 3 langsir I grab. Ramang mata dibuatnya. Blackout curtain ada 2 saiz, 140x260cm dan 140x240cm. Sheer curtain pun ada 140x240cm. Jom kita cantikkan bilik ni. Firstly, I akan try this blackout curtain saiz 140x260cm. Overall memang cantik dan memang langsir penghalang cahaya dan ada vibe estetik begitu. Dan kain langsir ni pun tebal, berbaloi dengan harga dan jahitannya pun kemas. I nak try combinekan yang ni dengan sheer curtain. I pilih curtain jenis yang ring, senang nak masukkan. Cantik kan bila dah combine macam ni. Sheer curtain ni memang jarang tapi kain dia tebal, berbaloi dengan harga. Next kita try blackout curtain saiz 140x240cm. Walaupun cahaya masuk sikit tapi dari luar memang totally blackout, tak nampak langsung dari dalam. I suka betul dengan design yang ni, warna putih cream yang sangat kemas. Jom korang grab langsir dari Mr. DIY untuk upgrade rumah korang. Dengan langsir easy installation, banyak pilihan yang menepati cita rasa dengan harga yang berpatutan. Dapatkan sekarang.